Okay, salam sejahtera guys. Nama saya James dari WCS Motor Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Enforce Marshal kita. Hari ini kita ada masuk 3 biji motor yang dari Enforce. Namanya Watch SR3. Ini CC Maxi Scooter 250cc punya motor. So kita tengok dari depan. Motor ni dia ada sampai warna silver, warna putih dengan warna hitam. Selain itu, kita tengok dari dia punya specification dari depan dulu. Dia pakai fork. Lepas tu, tayar depan dia memang besar lah. Size dia 120 70 14 inch. Lepas tu dia ada dual channel ABS depan belakang dengan dia lagi ada traction control, full dengan traction control. Dengan lagi guys, yang ini dia ada guna balancer dengan dia ada TPMS jadi dia punya tire pressure boleh dinampak dalam kita punya meter. Okay, so kita tengok pada meter dia punya segi meter. So, meter dia 7 inch punya TFT meter. Memang color lah, semua color boleh nampak time, date, lepas tu boleh nampak TPMS. Lagi dia boleh nampak minyak semua seperti biasalah, 7 inch dengan temperature. Ini memang TFT Lepas tu kita tengok tadi dia punya windscreen yang adjustable. Windscreen dia adjustable tapi manual lah. Manually kena adjust up down. Satu side saja. Okay. Kita tengok pada dia punya button semua. Seperti biasa dia ada high beam. Lepas tu dia ada traction control, dia boleh tutup dengan satu button. Lepas tu dia adjust dia punya meter dengan button yang ini. Dia boleh adjust. Boleh connect handphone dengan dia boleh tekan enter semua kat sini lah. Ada high beam, ada warning light, signal, green, on semua. Dengan motor ni dia ada melengkap dengan dashcam depan. Dia boleh ambil gambar. Nampak? Boleh ambil gambar. Dengan dia ada satu grip heater. Dia ada grip heater. Jadi kalau cuaca yang sejuk, kita tak rasa sejuk lah. Sebab dia ada 3 level punya grip heater. Motor ni kalau nak long riding memang best. Dia ada grip heater. Lepas tu dia boleh start pakai button ini. Ini dia start memang senang sajalah. Okay, so kita tengok dari segi sini. Okay, dia memang ada bagi satu SIM card untuk masuk untuk buat recording. Lepas tu dia punya seat memang storage dia besar. Storage dia letak banyak barang. Boleh letak helmet 2 biji. Dengan dia, kita tengok pada dia punya storage yang compartment depan. Di sini dia boleh letak barang handphone, iPhone Pro Max semua boleh letak. Dengan ini magnet punya. Dengan yang sini dia ada boleh letak SIM card kat sini. Dengan dia boleh letak Type A punya charge handphone punya tu kabel. Lepas tu dia pakai keyless. Dia pakai keyless, 2 keyless. 2 keyless maksudnya dia ada keyless dengan dia ada kunci boleh masuk lubang sini. Ini boleh pusing. Kalau bateri remote so tak ada bateri, kita boleh pakai kunci. So kita tengok pada belakang. Exhaust pipe memang klasik lah. Exhaust pipe standard. Lepas tu dia belakang pun ada ABS. Dengan belakang pun ada tubeless. Dengan tayar belakang dia pun size dia besar. 140 60 13 inch. Depan dia besar, belakang dia kecil. Memang motor kalau nak riding memang dia selesa. Dengan dia punya seat memang dia selesa lah. Sebab dia cukup besar. Nampak? Cukup besar. Jadi kita nak long riding, nak pergi Conway, memang siap pakai. Nak pergi Cameron Highland ke, imagine kan. Lepas tu motor ni depan belakang full LED. Dari segi keselamatan, motor ni dia melengkap dengan handbrake. Nampak? Bila kita sudah apply fungsi handbrake, tayar belakang dia tak berpusing. Dengan guys, inilah bunyi dia. So guys, sekarang kedai kita ada 3 warna ada ready stock. Kita ada warna putih, silver dengan warna hitam. Harganya RM15,888. Siapa minat boleh PM sales advisor kita bagi details yang lebih lanjut. So sekian, terima kasih. Nama saya James, saya WCS Motor Sdn Bhd. Thank you.